Saiz pun okey lah, boleh lah, taklah curut sangat. Strike. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel aku. Alright, so macam biasa hari ni aku mancing haruan dekat pot yang sama, parit yang selalu aku mancing. Okay, sebab apa, kalau hampa tanya sebab apa aku selalu mancing kat sini, selagi tempat ni ada ikan, selagi tu aku mancing kat sini. Okay, so sebab sini pun ikan dia banyak. Nak kata curut tu taklah curut sangat, saiz okey-okey lah, boleh lah. Nak kata besar pun tak besar sangat, okey-okey lah. Okay kan? So jom. Dah rintik-rintik nak hujan dah ni. Cuaca cerah tapi dah rintik lah. So jom geng, tanpa buang masa, kita set up, kita mancing. Let's go. Strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah, strike yang pertama. Saiz dah ni. Saiz elok ni, mantap. Terbaik ni. Alright guys, kita cari strike yang kedua. Oh Allah, ada haruan depan ni. Lari dah. Tak apa, bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so jom kita cari strike yang kedua. Aku memang suka main dekat parit ni. Parit ni setiap kali aku main tak penuh lagi lah, tak ada ikan. Saiz pun okey lah, boleh lah, taklah curut sangat. Oh, tak kena geng. Astaghfirullahalazim. Sayangnya weh. Tak kena weh. Tak fokus, tak fokus. Astaghfirullahalazim. Yang tu saya sedap tu.
Dah nak ambil lagi. Aku tak pastilah dah kena mulut ke belum. Ya Allah, ruginya. Ui, sayang. Uish, tak lekat lagi. Hui. Apa ni? Miu? Apa ni Miu? Kali kedua dah ambil. Tak lekat juga. Uish, astagfirullahaladzim. Curut ya geng. So guys, angin sekarang dah kuat. Aku tak pasti apa boleh dengar suara aku tak. Tapi sekarang angin dah kuat dan nak hujan. So bila angin kuat, ayak dia macam tu kan. Nak main top water pun action tak apa nampak dah. So aku rasa sampai sini dulu video vlog kali ni. Okay, so thank you gang support aku. Bantu aku, tolong tekan butang subscribe, tekan butang lonceng gang. Okay gang, kita jumpa lagi di next video.